Dalam masa 24 jam, 2 orang paling berkuasa dalam Iran mati dan itu baru permulaan. Hari ke-18, Perang Iran. Israel lancarkan serangan tepat. Target mereka bukan askar biasa. Ali Larijani, iaitu orang paling penting dalam sistem keselamatan di Iran. Orang yang sepatutnya jadi wajah rundingan sekiranya nak perang ni tamat. Tapi hari ni, dia dah tak ada. Beberapa jam lepas tu, satu lagi berita keluar. Ketua Basij Iran juga dibunuh. Unit yang kawal rakyat dalam negara, unit yang pastikan kerajaan tak jatuh dari dalam, 2 kepala penting hilang dalam satu hari. Tiba-tiba, dalam Amerika sendiri ada yang tak tahan. Seorang pegawai tertinggi counter-terrorism meletakkan jawatan. Dia kata perang ini bukan sebab ancaman, tapi sebab tekanan. Bila orang dalam sendiri yang mula bercakap, itu tanda ada sesuatu yang tidak kena. Dalam masa yang sama, US menggunakan senjata mereka yang paling berat, bom 5,000 pound, bunker buster. Bom ini direka khas untuk menghancurkan bunker bawah tanah. Targetnya, sistem peluru berpandu Iran di Selat Hormuz. Tetapi, walaupun dibom, Selat Hormuz masih ditutup. Lebih 1,000 kapal minyak tersekat dan di situlah laluan hampir 20% minyak dunia. Kemudian, keluar satu laporan. Serangan awal perang kena sebuah sekolah. 170 orang mati dan majoritinya pelajar perempuan. Dalam perang, kebenaran selalu kabur tapi kesannya tetap nyata. Iran cuba hulur tangan nak membuka rundingan semula. Tapi Trump jawab, bukan sekarang. Sebab dia sendiri tak pasti siapa sebenarnya yang pegang kuasa dekat Iran. US mula rugi. Lebih 10 drone canggih jatuh. Setiap satunya bernilai puluhan juta dolar. Perang ini bukan murah. Dan paling menakutkan, World Food Program memberi amaran 45 juta orang boleh menghadap kebuluran bukan sebab perang dekat dengan mereka, tapi sebab harga minyak. Minyak naik, baja naik, makanan pun naik. Iran sekarang main 2 game. Satu tangan ajak berunding, satu tangan menekan dunia. Mereka kata Selat Hormuz takkan kembali seperti dulu. Perang ni mungkin jauh dari kita, tapi kesan dia tak pernah jauh. Harga minyak, harga makanan, ekonomi, semua akan rasa. Dan bila dunia jadi tak stabil, yang tak bersedia akan paling terasa dulu. Follow saya rapat-rapat untuk simpan emas dengan tenang.